lisan Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Tuhan saya, ilhamkanlah, berikanlah kekuatan pada saya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau telah kurniakan kepada saya dan kepada kedua ibu bapa saya, dan Kau berikan kepada saya ilham untuk melaksanakan kerja-kerja yang baik, dan dengan rahmat-Mu masukkanlah saya dalam kumpulan golongan orang saleh. Sadaqallahu azim. Yang berbahagia saudara bersih majlis yang bersih, Muhammad Mazian, saudara ikutin kita, Muhammad Hussein, semua orang besar, pastor, sahabat seperti Ulu Terima, dan adik-adik sekalian. Amba lebih dulu ucap syukur alhamdulillah kerana boleh menerima kedua kesyukuran terkasmi oleh Cikgu Zari dan rakan-rakan di Parlimen Pasifik ini. Dan alhamdulillah kita semua ucap syukur di atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini terlalu banyak. Dan di antara nikmat yang dibilangkan oleh Nabi Sulaiman ialah nikmat dia ada kuasa. Dia ada kuasa menentukan, dan dengan sendirinya menunjukkan bahawa kata-kata politik suku, agama suku itu tak betul sama sekali. Nabi Sulaiman baik, Nabi Yusuf baik, Nabi Daud baik, Nabi Muhammad SAW sendiri baik, ada kuasa mereka. Zulkarnain dalam suratul Kahfi pun ada kuasa mereka. Dia bukan Nabi, tapi dia antara orang yang baik, yang Allah SWT gunakan nama dia untuk kita baca tiap-tiap minggu. Bagaimana cara dia mengatakan ke semua Nabi-Nabi ini mengatakan dengan cara berkebajikan. Berkebajikan Islam lakar, tapi isi daripada Islam itu ialah berkebajikan. Berkebajikan ni bukan setakat jaga orang susah, tapi siapa keperintah undang-undang dan hakim itu jalan molek. Macam dalam kisah Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'ul hawa. Nabi Daud ni ayat pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata ambil kuasa daripada kuasa Nabi Daud tinggal. Jadi Nabi Daud sendiri itu Nabi dan juga ketua kerajaan. Dan dalil dia, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah. Wahai Daud, aku buatmu jadi pemerintah atas muka bumi. Kalau dia tugas pemerintah, fahkum bainan nas bil haqq. Mu kena menghakimkan manusia dengan kebenaran. Nak menghakim manusia dengan kebenaran ini berkebajikan. Kalau tidak, orang jahat lepas, orang baik kena, maka jadi susah negara. Orang putih panggil gila rule of law. Ada kuasa undang-undang. Kuasa undang-undang kena beli piti. Kuasa undang-undang kena jadi belok oleh kuasa kerajaan. Dan ini adalah benda yang paling bahaya, kerana keadilan ini adalah fitrah di dalam hati manusia. Sehingga manusia ni tak boleh keadilan ke bumi, dia akan bawa ke akhirat kerana nak berlaku adil. Fitrah dia lagu tu. Dalam hadis Nabi disebut, kalau atas dunia ni kambing besar ada tanduk panjang, dia disegok kambing kecil, duduk pasal-pasal segok kambing kecil saja nak tajam tanduk dia. Akhirat esok tanduk kambing dua-dua ekor ni Tuhan hidup balik. Tuhan hidup balik dan Tuhan beri tanduk panjang ke kambing kecil mula, dia segok balik kambing besar. Untuk menunjukkan keadilan itu adalah satu benda kebajikan daripada muka bumi sampai ke akhirat. Jadi kita ni, kalau kita kata negara berkebajikan, termasuklah undang-undang yang betul. Undang-undang yang betul dan hakim yang comel, hakim yang adil, hakim yang jujur, dan pemimpin yang melaksanakan undang-undang. Dalam kes Zulkarnain dalam suratul Kahfi, Tuhan beri dia kuasa. Mung Zulkarnain nak mengatur cara zalim pun boleh, nak mengatur cara jujur pun boleh. Zulkarnain kata, aku orang jahat, aku akan piak. Orang baik, aku akan beri dia keluar dari negara aku, dalam pemerintahan. Hak ni hak kita nak buat negara berkebajikan dari segi undang-undang. Dari segi gol lain, berkebajikan ni memang sifat orang Islam. Nabi SAW sendiri belum pada jadi Nabi terkenal saing wogeh, dia jaga, dia ziarah, dia orang panggil dia makan, orang bawa, lepas tu orang musafir dia beri tempat duduk, orang miskin dia jaga, anak yatim dia cara. Sehingga bila dia balik daripada Gua Hira, dia takut. Siti Khadijah kata, tak usah takut lah, kerana mung ni selama-lama terkenal. Orang butan boleh bayar, orang tak ada pitik, mungkin dia beri pitik. Lama dah terkenal. Sehingga turun surah Ad-Duha, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
Mengikut setengah ahli tafsir, surah Al-Tuhan ni surah yang ke-10 tu. Maknanya mula-mula surah tadi. Nabi kita telah dibentuk supaya berkebajikan dengan cara ambil berat. Tidak mesti kita beri pitih. Ambil berat tu hal mustahab. Nabi sendiri pun pitih tak banyak pandang. Tapi anak yatim mari, orang susah mari, jangan duduk hamba dia, jangan duduk marah ke dia, jangan duduk herdik dia. Tak pitih pun tak apa. Dalil dia Nabi sendiri di masa dengan Al-Suffah Madinah tu disebutkan oleh kalau tak silap apa nama Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku lapar berapa hari dah, ada pitih nak beli makanan. Tiba-tiba jumpa dengan Rasulullah kata, mari Abu Hurairah, hari Muhammad. Dan Nabi buat tubik susu seperti. Nabi kata mungkin bagi pada Al-Suffah. Abu Hurairah kata, aku ni lapar 3 hari dah tak makan. Tu agaknya Nabi kata, minum kamu dulu dah. Dia suruh bagi ke Al-Suffah. Al-Suffah ni orang susah, tapi duduk di pinggir masjid Nabi SAW, belajar agama dengan Nabi situ. Al-Suffah minum lepas sore. Siapa gila-gila? Nabi SAW. Nabi beri pada Abu Hurairah dulu. Dia kata selesai minum dulu. Ada lagi setengah 2. Tapi dia kata aku minum, hilang dagu aku. Berasa setengah 2 teguk yang nampak dalam belegi tu, tapi minum dia kenyang. Nawaiyahnya Nabi SAW ni kosi siapa ke susu. Dia kosi perasaan ni belum kita boleh buat. Kita mesti ada kerja kaya nak baru boleh kosi perasaan. Dan ni kerja kita perasaan boleh tak kosi kaya. Ayat marah gula naik dia tak kaya. Ni minyak lepas belenggai soh dia akan naik boleh 4 kali ganda. Kerana dia tak kosi perasaan kerja. Nabi SAW satu hari bangun pagi, dia tengok tak ada makcik tua ada nyapu masjid dia. Makcik ni dikenali sebagai makcik tua warna kulit dia hitam. Tak ada kerja apa kecuali menyapu dalam masjid Rasulullah SAW. Maknanya dia standard tak, kira tak ada kelas lah. Bukan ke arah Tok Mulu, bukan ke arah Kebu-Kebu. Nabi tanya, mana makcik tak ada ni hari ni? Sahabat kata, ya Rasulullah dia mati dah. Sipir kemarin lagi. Bapa tak ada ayat aku. Dia kata, tu ingat muka orang biasa mati lah. Maka tak payah masuk ke Rasulullah lah. Dia kata, mana kubur dia? Dia pun ajak sahabat-sahabat pergi ke kubur makcik ni. Nabi sendiri semaya. Dan Nabi kata, aku nampak dia dalam syurga dah. Dia nyapu sapuh masjid dalam syurga. Jadi ni penghargaan pada orang susah, orang miskin, orang kerja biasa, koli-koli, orang tu nepek kostar, apa kampung. Ini berkebajikan kita panggil. Pas kita tengok Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf apa kepada dia meletak. Rabbi qad ataitani minal mulk wa lam tani min ta'wil al-ahadits sampai akhir doa dia. Dia meletak berkebajikan. Sehingga dalam cerita mula-mula dia dilantik jadi raja, dia buat kenduri kesyukuran, lebih kurang dunia. Dia tegur oleh mereka. Dia kata, mu buat kenduri kesyukuran, mu panggil EKP saja, mu panggil Tok Nurul Email saja. Orang susah dalam kampung, Yakub-Yakub muha, orang panggil tak terkenal, mu tak panggil. Hari ni kita panggil dah ni Bapak Nabi Yusuf. Nama cerita Nabi Yusuf ni. Maka dia buat kenduri kesyukuran yang kedua. Nak rakyat berkebajikan yang Nabi Yusuf. Dah, masa dia meletup jadi raja, mula-mula jadi raja. Bila buat kenduri kebajikan yang kedua, mereka mari tegur lagi. Ada lagi orang susah dalam dirimu ni, mu tak jemput. Buat sekali lagi, tegur lagi. Sehingga dia terpaksa siasat. Mana lagi? Meninggal. Didapati ada seorang makcik tua duduk dalam gelonggong pokok zaitun. Duduk ujung kampung. Maka dia sendiri naik kuda pergi jumpa makcik tu. Makcik kena mari. Pasal hamba 3 kali buat dah. Tak sudah-sudah ni. Kalau orang sepuluh makcik tak mari, tak sudah maju di hamba. Jadi makcik tu pergi, alhamdulillah mungkin itu selesai. Dan kita semua tahu Nabi Yusuf ni dia guna kekayaan ilmu dia mentadbir kewangan di ekonomi. Sehingga 7 tahun kemarah tu rakyat dia bukan saja boleh makan, negara-negara jiran ni pakai hunggar bagi berlaku ambil makanan daripada negara Mesir. Dia bagi pula untuk tiap-tiap rakyat ni, termasuk waris warga habis dia semua ni mari daripada Palestin. Nabi Yusuf ni dia tidak beranak Mesir, dia beranak di Palestin. Terus apa boleh, bunga mawar apa boleh. Pasal Fatullah, bang sedap Fatullah, duri Fatullah. Quran sendiri ada berapa nama, Nabi sendiri beratus nama, Tuhan sendiri beratus nama. Bahkan kita panggil Ya Rahman. Boleh kalau kita kata, apa ni pun tak percaya ke Allah kan? Dia disebut doa Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah juga. Pasal nama Allah, Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim itu nama Allah, Al-Jabbar itu nama Allah, Al-Mutakabbir itu nama Allah.
Allah Al-Jamil pun nama Allah, jadi tak ada pelik kata. Ya Razzaq pun nama Allah. Kalau kita nak rezeki banyak, panggil Ya Razzaq. Kalau kena panggil Ya Belain, pasal kita nak minta rezeki. Ya Wahab kalau nak minta anak. Kerana Tuhan mahu pengurnia. Maka pandai-pandai kita nak guna nama Tuhan hak mana, tak lari sikit aku daripada Allah yang besar. Nabi SAW sendiri, alhamdulillah, apa 7 orang. Rasa-rasanya 7 orang ini semua nama Nabi. Mujtabah, Hashir, Syafi, Muqtah, Siraj, lepas tu Ahyad. Ahyad ni orang tak tahu nama Nabi. Adik Amr sendiri dia kata Salhejo. Padahal dalam buku selawat, orang panggil buku selawat Hokbah tu, ada nama Ahyad, satu daripada Nabi SAW. Jadi bila kita panggil Ya Ahyad, serupa juga Ya Rasulullah juga, kerana dia adalah satu daripada nama Nabi. Di Quran pula gitu. Quran ni salah satu nama ni Al-Furqan. Al-Furqan, nama Quran. Bila kita kata Al-Furqan, adakah kita tinggal Quran? Jom. Tu bodoh UMNO tak kerti, tak ngaji agama je. Jangan kita jadi bodoh seperti UMNO juga. Tu menunjukkan Islam ni begitu comel, dia begitu molek, begitu kemak. Maka bila kita kata negara berkebajikan, satu daripada sambungnya kepada Nabi Islam dia buat, Nabi Yusuf buat. Sambung Nabi Yusuf tadi raja, hapuh dia dari jil. Raja tu bubuh dia dari jil, tak ada pasal-pasal. Sebenarnya dia tidak pakai nak ke Zulekha. Zulekha duduk gaya dia. Dan dia lari dan dia pilih jil. Dia kata jil lebih baik pada aku daripada duduk dalam istana main dengan bini orang. Duduk dalam jil lah dia. Tapi bila raja mimpi, raja akan utusan suruh takbir mimpi dia tidak buat syarat dulu. Tidak kata raja boleh lah, apa boleh takbir mimpi, lepas tu pergi dalam jil dulu. Dah makan nasi yang ni kalau wajib dulu, faham orang lah. Dah pakai dia takbir selalu. Takbir lalu mimpi tu raja pun rasa betul budak ni cerita. Pasal lama-lama ahli takbir mimpi di dalam Mesir tu tak reti belakang mimpi raja lembu kemung makan lembu kuruh, lembu kuruh makan lembu kemung, lembu kemung makan lembu kuruh, boleh kira lagi. Pasal kuruh tu mana lembu tu kuruh, pak kemung tu boleh makan, lembu kuruh dia makan lembu kemung tu, payah sikit nak bahan. Jadi Nabi Yusuf boleh takbir dengan tidak minta syarat. Maknanya berkebajikannya Islam ni sehingga berkongsi ilmu tu pun satu daripada cara berkebajikan. Tak tu guru kita berkongsi ilmu, tu guru ajar hadis kita berkongsi ilmu, ulama-ulama ustaz kita, pegawai halakat kita berkongsi ilmu. Ini ke kebajikan? Kebajikan kerana kebajikan itu kata Nabi, kata yang molek tu pun sudah dah. Jadi negara berkebajikan kita ni daripada kecil-kecil sampai sebesar-besar. Lebih-lebih lagi UMNO ni apa panggil tindak rakyat dengan macam-macam cara, termasuk kerana dia kau kekayaan negara, PT tak cukup, nak naik minyak. Kerja sikit nak naik minyak, nak naik gas, nak naik bagai, nak naik rakyat susah. Lelah jalan dia tak cara. Maka molek benar untuk guru Haji Hadi Presiden kita bawa konsep negara berkebajikan ni, dan insya-Allah kalau jadi kita akan buat orang panggil roadshow untuk royak negara berkebajikan kita ni ke seluruh negara dalam masa 2-3 bulan ni, supaya orang boleh faham belaka, dan sendirinya insya-Allah orang boleh pilih parti kita. Bila berlaku pemilihan ni, hamba dah baca dalam internet, dalam Sokor Bacino, bahasa benar dia kata pasukan PAH ni adalah pasukan untuk menyembelih raya, pasukan untuk tawar Putrajaya. Kita ni tidaklah niat siapa lagu tu, tapi orang luar sangat berharapan pada parti kita. Kenapa? Kerana bulat molek. Kalau jujur saja tak bulat, tak jadi apa. Bulat molek. Kalau ada kakak pergi masuk Ustaz Hadi gulung mesyuarat agung tu, semangat molek dia. Dia terang negara berkebajikan, semangat penuh. Kerana anak buah dia belakang benda ni. Orang UMNO dia tak tahu selama usia baik, UMNO baik. Dia tidur Masjid Rosilah yang kecil tadi. Masa dulu kita tak ada PT nak duduk di hotel, duduknya mana tidur atas buka di wakaf dekat Masjid Rosilah. Itulah tempat tidur. Satu masa Ambo dengan Fuad Zakashi timbalan tinggi dan masa tu dia lagi dia pakai jubah masa tu. Pakai serban, dia seandar pakai kapir. Ambo daripada dulu lagi tu setara ni lah. Dah, dia mau kata molek lah, tak molek pengalaman. Pasal kita tak senyaman dia lebih daripada tahap kita. Dah, jadi tapi Fuad masa tu jubah serban. Pergi Masjid Rosilah, tunggu Ustaz Hadi nak sembahyang subuh. Kita tidur malam tu, situ ada tamring.
Tunggu aja hati naik. Masa tu masih Rusia dah tak siap lagi. Naik tangga tu. Kita betul yang ngatuk kata kalau gimana nampak dia tu cup naik. Saya buat kata, dia kata hebat. Nampak macam satu lembaga lagi. Masa tu, lepas tu lupa ni masuk UMNO tu lah ke mana cerita Allah Alam. Cerita. Oh iya, kita kecil lagi. Duduk di tangga Rusila, di Masjid Rusila tu kaset zaman dulu dia tak ada CD ni makli. Zaman dulu kaset waktu kaset UMNO tak ada juga ada kedai kaset tu lagi. Jadi habis kaset tu kita ada koleksi dulu dan naik wasit motosikal di Simlaya dengan gagal motosikal tu ni penuh kaset sehari. Duk jual kaset sehari. Sehingga masa tu Amba dilantik jadi Suruhjaya pada di Simlaya tu. Masa tu Suruhjaya Pah di Simlaya. Jadi kalau mari UMNO kata kita pun lain, Saadi pun lain tu bodoh dia dah kat dia dah. Dia tak tahu cerita lagu mana. Soalan dia pada tu, Mak Sabu pada tu. Mak Sabu ni comel huduh dia pun dia 2 kali masuk cik. 2 kali masuk cik boleh orang panggil kalau ngaji mesti kat master degree lah. Jadi kalau boleh master tu kita tak harap lagi ke kita sendiri punya diploma pun tak ada lagi bagi SE ni kita nak boleh nak hasil lagi banyak hasil kita SE jadi dia ni tu kepegang masalah kepimpinan ulama tidak terjejas ke abu UMNO ditolak dia tak lagi proses definasi kepimpinan ulama ni tahun 84 83 lagi buat selesai ada masalah iaitu kepimpinan utama PAH ni ulama Majlis Syura dia Mursyidul Am Timbalan Syurul Am dia. Dan tugas Majlis Syura ni buat rate. Kalau kereta api kat buat rate. Ambo dengan Mas Sabu ni tu kekacik-kekek dah kereta api tu. Jangan rate tak cabut dah. Kerana kereta api tu lalu dah rate tu. Kita ni je bawa kereta api je tekan hong sampai kat stesen hong. Nak ke pula daripada stesen tekan hong. Tu yang kita-kitanya. Kalau dia mengatakan nak lari pada larasan, tak lari dah. Pasal Mursyidul Am dengan Majlis Syura tu buat dah rate tu. Kita tidak nak cabut rate buat rate baru. Tak ada. Jaga kereta api atas rate harus dia ada tu. Mari UMNO tak payah kata kita nak cabut rate kerana nak buat tukar pimpinan ulama tu. Kalau UMNO ni nak ke ulama sungguh, apa dia lawan Tukun Aziz di Kelantan? Apa? Kalau mau nak ke ulama Ustaz masa di Terengganu mula jadi menteri besar dia apa pergi guling dia. Kalau mau nak ke ulama kan jadi hari ni pula dia sibuk kata kita tak sibuk ulama dia nak ke ulama dan ulama masa paraka di Kelantan. Jangan saya kata UMNO ada di Kelantan pasal Tukun Aziz itu hidup lagi dan tak ada orang ulama seperti dia. Ustaz Hadi Presiden PAH lagi tak ada ulama semua pakai masuk lagi. Kalau tu Allah juga kita jangan kena tipu dia lah. Dia tentu dah Allah saja-saja dia nak suruh kita ni nampak kocak so alhamdulillah dalam tulisan dalam internet mau baca lah mari sana. Ada satu orang penganalisa dia kata pelik PAH ni. Tak ada parti politik berani buat pemilihan tengah pilihan raya. Pasal orang yang buat pemilihan MCA tangguh UMNO sama telah kan 40 kali tangguh kerana dia tahu dah dia akan cukup belah habis buat dia tangguh belakang Malaysia tangguh rakyat tangguh parti gotu tangguh pasal yang berani buat pemilihan lepas tu sebab kopahnya macam pecuh sengit paling sengit tiba-tiba tak ada sengit tak ada berapa perlu berdakap pokok kita orang panggil tak ada nampak nak bergeruk air jadi parti kita ni parti comel dia kemas dulu layak untuk kita ganti UMNO mereka Malaysia. Padahal ni boleh dah kita jual. Jual kampung bahawa kita memang kok ganti UMNO. Kerana UMNO nak milih berlaku. Kita milih tak percaya. Jadi apa yang kita tak boleh nak ganti UMNO? Jadi adik kakak ambil modal ni jual kat UMNO. Jangan dia ambil modal dia telan kita. Kalau dia ambil modal dia beracun dalam air tu. Lepas kita telan kok apa kita nak? Kita ambil modal kita dijual ke dia. Jadi itu benda. Jadi alhamdulillah kita semua ucap syukur atas makan ni pun amat setu sikit 2-3 minit kerana ada macam setengah orang kita ni pakai lebih sangat sedangkan Quran perintah nak makan kena amat kulu wasyrabu mungkin nak makan dan minum cuma maksudnya wala tusrifu jangan berlebihan jangan nak tak makan kau tu tak makan kau tak boleh Tuhan juga makan start daripada Nabi Islam Nabi ada lagi kula wala taqrabah hazihi syajarah fakula wala taqrabah hazihi syajarah fakula rawadan haitsu syi'tum fala taqrabah hazihi syajarah mu makan setakat mana kecuali pokok ni buah ni sepohon jadi buahnya buah gapo ni boleh makan berapa buah khuldiso jangan makan kalau ada di pasir putih ni pun pokok yang jangan makan betul lah kerana tak buat apa pun dia dalam tawang ini lepas tu Nabi Musa lepas pada dia Tuhan maruh Bani Israel baca balik Quran
kulu washrabu pula. Lepas pada maruh-maruh tu suruh makan minum pula. Padahal tak suruh pokok kita ni lagar punya makan, tapi Tuhan buat ada kita ni gini lapar ni daga, tapi Tuhan tu punya comel dan bahasa dia tu molek, dia perintah kita makan. Baik, atas pribadi Siti Mariam, kuli washrabi, makan dan minum. Kuli washrabi. Jadi kita ni akan ada pesta makan ni bulan 7 ni. Pesta makan ni bukan kerana nak randup makan ni, tapi nak suruh faham Islam ni comel, sampai makan minum pun Islam tu. Jadi orang ni panjang cerita pula. Kita cerita pula terima kasih lah pihak eksekutif ni dan pihak Hayatullah, terutama apa namanya asal kita abah kita tukar jemilih dan tukar bola spesial ni masuk pesta makanan ni kena pergi apa namanya buat ikas ni daging singgah di festival makanan kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.